Orang Kajang Bangi Semenyi mesti dah familiar dengan Farhana Catering. Inilah dia pot makan yang best, breakfast pagi, lunch dan juga dinner. Yang aku pergi ni Farhana Catering area Semenyi. Masuk je kedai dia, rasa macam makan dekat hotel. Farhana Catering ni dia ada banyak pilihan menu dari appetizer sampailah dessert. Semuanya nampak menyelerakan sangat. Lagi-lagi yang special dekat sini nasi kerabu dia. Ayam bakar dia cukup rasa. Kau semua ulam dia rasa macam makan dekat Kelantan. Siapa penggemar laksam, korang wajib try. Memang sangat sedap. Kuah santan dia pekat, cukup rasa ikan. Aku paling suka dia punya set kampung laluh. Oh no, Kelantan. Tapi kat daging salai dia sedap dok. Aku tak tahulah dah berapa kali aku repeat daging salai ni dekat Farhana Catering. Makan pula dengan ayam goreng kampung dia, sumpah padu. So malam-malam korang tak tahu nak makan apa, korang order je nasi goreng puteri ni. Quantity of lauk dia sumpah banyak. Nasi goreng makan dengan daging masak merah sedap juga. Last aku ada set ni iaitu kids meal. Nasi goreng dia bertahan banyak and chicken buttermilk dia berlemak and crispy. Nak bagi refreshing anak tekak, order tumikai jus dan juga jus orange. So guys, jangan lupa singgah makan Farhana Catering area Eco Majestic Semenyi.